Pada hari ini kita ada dua keluarga mangsa, satu daripada Selangor, daripada Semenyih, dan satu lagi daripada Negeri Sembilan. Di sebelah kanan saya nama dia Madam YK. Daripada Semenyih, anak dia nama W1, ketika ini berumur 21 tahun. Pada November 2022, dia dapat tahu bahawa anak dia ni bekerja di Kuala Lumpur dalam sektor restoran sebagai seorang chef. Dia tidak mengetahui bilakah masanya anak dia ni telah pergi ke Myanmar. Dan kali terakhir komunikasi adalah pada Chinese New Year 2022. Anak Madam YK ni hubungi Madam YK ni 24 Januari 2006 baru ni mengatakan dia sekarang ada di Myanmar. Lepas tu minta tolong mak dia sediakan duit sebanyak 25,000 untuk papasan kepada pihak sindiket ni. Kalau nak tambah masuk lagi sikit untuk semua tu lamtam dalam anggaran 45 ke 50,000 untuk bawa dia balik. Sepanjang masa ni dia cuma dapat communicate dengan kawan anak dia yang bersekolah dulu kali kat kampung. Information dari kawan dia. Yang kedua, di sebelah kiri saya, Mr. Lee. Mr. Lee sekarang berumur 54 tahun. Hari ini hadir untuk merayu kepada pihak berkuasa berkaitan dengan seorang anak yang bernama Ahau yang berumur 28 tahun. Pada 27 hari bulan 12, 2025, Ahau ni telah keluar daripada rumah, kemudian hilang tanpa berita. Kakaknya telah pergi membuat carian dan didapati melalui maklumat daripada immigration, adik dia ni telah keluar daripada Malaysia pada 29 Disember 2025. Adiknya baru-baru ini telah menghubungi kakaknya memaklumkan sekarang berada di Poi Pet bersepadan dengan Thailand kat Cambodia, dan telah memberitahu bahawa dia telah bertukar-tukar tempat selama 4 tempat dan ketika ini berada di satu scam center di Poi Pet. Anak dia 27 hari bulan 12 ini dari kawan, baru dia berasan 29 hari bulan 12 tu dia kawan dia ada dekat Cambodia lah. Minggu ni baru dia call kakak dia bagi tahu dia dekat Cambodia, tempat yang anak dia kerja sana semua pun ada pistol, ada senjata semua. So dia dah pindah dia dari tempat ke tempat, ada 4 tempat dia dah pindah. Kita akan minta kepada Cik Azrul Syafiq, sebab Cik Azrul Syafiq dia ada hubungan dengan pihak Border Post di Thailand, cuba untuk mencari anak dia yang bernama WY ni, dan kita akan usahakan sebaik yang mungkin. Scam center di Myanmar ni pun dah makin berkurang, jadi kalau kita beri desakan lagi, saya rasa boleh baik. Yang kedua, untuk Mr. Lee ni, apa yang kita akan buat, kita dah identify locations, kita akan maklumkan pada pihak kedutaan Malaysia di Cambodia. Alhamdulillah memang kedutaan Malaysia di Cambodia ni memang banyak membantu. Setelah itu kita akan minta pada Encik Azrul Syafiq untuk menghantar maklumat anak dia ni kepada MOI, Ministry of Interior di Cambodia, dan juga memberi maklumat kepada pihak Task Force Polis Cambodia dengan memberi maklumat yang tepat, maka mereka akan masuk ke camp center tersebut dan membawa pulang ke Malaysia. Jadi kita akan minta wakil kita Encik Azrul Syafiq untuk koordinat dengan agensi-agensi berkenaan. Pada mana-mana yang rakyat Malaysia yang dah berjaya meloloskan diri, terutamanya di kawasan-kawasan yang scam center ditutup. Sebab di Cambodia ni tengah banyak tutup ni, sebab operasi besar-besaran. Jadi dia buka je, bebaskan. Dia orang ni disebabkan dia tak ada pasport, nak pergi ke hotel kena ada pasport, jadi dia orang tidur tepi jalan. Hubungi kita akan cuba koordinat supaya jangan tidur tepi jalan lah. Cari shelter house kat mana-mana ke yang berdekatan dengan kedutaan Malaysia di Cambodia, supaya kita dapat urutkan urusan documentation untuk bawa balik ke Malaysia.